Zuri. Zuri. Ya Cik Syah. Ambil video apa ni? Ni video apa? Ni video update. Untuk site. Ya betul. Okay. So record saya dulu boleh? Okay. So sekarang ni, hari ni kita dekat site Kajang. Ini kali pertama saya review untuk kerja-kerja groundwork site ni. So kat depan saya ni kalau boleh tengok, ni kita ready untuk apa, konkrit nanti Kita dah ready korek. So kalau tengok yang ni, ni kira dia punya kotak untuk konkrit ni paling besar lah. So saya tengok nak ambil ukuran ni. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, so 4 kaki lebih dia punya lebar. Kedalaman 1 kaki lebih. So ini untuk bahagian ni. Kalau kita tengok cuba tengok view ni. Tengok view ni. Depan sana tu kita bermula dengan ruang tamu, surau, library. Lepas tu belakang ni, okey, belakang ni adalah bilik bilik tidur. Okey, belakang ni bilik tidur So sebelah sini, okey, sebelah sini adalah dapur. Rumah ni dia split level. Kita datang pada depan rendah sikit, lepas tu ada anak tangga. And then dia naik pula belakang. Dan rumah ni berkonsepkan 1.5 tingkat lah. Owner bina secara LPPSA. Okay, kalau dapat zoom zoom sikit plan ni. Plan pun dah koyak sikit ni. Okay, kalau kita tengok bentuk rumah ni, kita masuk pada depan. Okay, sini sini dia rendah. Okay, yang lain ni semua tinggi. Dia split level lah. Okay, rumah dia bentuk macam ni. Sebab tanah dia pun macam ni. Okay, tanah dia ni kalau orang Melayu kata tanah ni berbentuk pucuk jala lah. Dia menyerong kan. Okay, so kita dah ukur ni kan. So kita tengok ni footing dia. Okay, dalam Okay, 3 kaki lebih. Hampir 4 kaki lah. Okay, ni antara, boleh katakan ni antara footing yang paling besar lah. Ada juga yang lain. Yang ni kecil sikit. Okay, kalau yang ni kita tengok 3 kaki setengah. Okay, kedalaman sama. Kedalaman dia sama. Jadi kalau kita tengok sana, ni dia tinggi sikit. So kita potong bukit Kita potong bukit baru ni. Dia menurun sikit. Tanah ni memang cantik view dia. Kawasan ni kawasan banglo. Kalau boleh pusing tengok sekeliling tengok. Okay, masih ada lagi tanah yang kosong. Okay, kalau ada klien-klien kita yang berminat, kita boleh tolong adjust lah. Alright. So kita tengok belah sini pula. So seperti kita tengok tadi, kita tengok dia punya footing. Okay, sekarang kat depan saya ni kita buat bucket Raga untuk kita nak masuk dalam tapak beam tu. Semua ni kita buat, kita ikut plan daripada engineer, plan structure dan sebagainya. Okay, besi yang kita guna ni. Okay, besi yang kita guna ni besar. Besar ibu jari besar ibu jari saya ni. Okay, besi ni adalah besi Y16. Okay, Y16 BS Sirim yang ada cert. Sebab rumah ni kita akan comply untuk dapatkan CF dan sebagainya lah. So kalau kita tengok ni besar. Ada lagi besar. Ini lagi besar. Okay, ni lagi besar. So kita tengok saiz dia kejap. 4 kaki lebih. Okay, lebih pada 4 kaki. So ini yang paling besar. Ni yang kecil-kecil lah kalau kita tengok. Okay, ini saiz. Alright, ini saiz 2 kaki setengah. So kalau kita tengok sana, dia orang tengah siapkan papan beam. Okay, jadi macam inilah view dia kalau kita tengok daripada sana. Pada kita masuk, dia rendah pada sana. Dia rendah. Okay, sampai situ. Dia naik balik. Okay, so ini view di sini. So jom kita tengok kat depan. So kita tengok sini kelulusan Okay, bila mana kita buat rumah yang melibatkan pinjaman, dan kalau bukan pinjaman pun, tapi kalau kawasan tu memerlukan kita submit plan secara proper, so kita akan uruskan untuk klien. Kalau kita dapat tengok di sini, pemilik ada nama pemilik, nama arkitek, jurutera semua. Kontraktor APC Group Sdn Bhd. Office kita di Awani Bangi. So kita punya keputusan untuk bina pada 1 Februari 2025. Dan tarikh tamat kita adalah pada 30 Julai 2026. Okay, so siapa-siapa yang nak bina rumah dengan kita secara LPPSA, secara pinjaman bank, ETF, account 2 ataupun apa-apa saja cash, boleh terus kontak kita. Kita boleh bantu daripada A sampai Z, insya-Allah. Okay, terima kasih.